Sebuah organisasi tidak dibina oleh seorang insan. Di sebalik setiap program yang berjaya, setiap kelas yang berlangsung, dan setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat, berdirinya sebuah pasukan yang bekerja dengan penuh amanah. Inilah insan-insan di sebalik perjalanan DM. Hai, Assalamualaikum. Saya Mimi. Saya bertugas sebagai pembantu takbir atau lebih kepada bahagian pengurusan pentadbiran di MHQ ni. Saya juga dipertanggungjawabkan dengan pengurusan rasmi seperti menjawab panggilan telefon, surat menyurat, temu janji dan menyambut kehadiran anda semua di pejabat. Kami sentiasa mengutamakan maklumat yang tepat dan dibantu dengan profesional serta efisien supaya setiap urusan berjalan dengan lancar. Akhir kata, semoga DM Pusat Pengajian Al-Quran dan Fardu Ain ini terus maju jaya dan sukses di masa hadapan, insya-Allah. Amin. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nadia. Saya bekerja sebagai pembantu pejabat di bahagian media di Darul Mustaqim. Saya bertugas sebagai graphic designer dan editor di Darul Mustaqim. Saya menghasilkan pelbagai bahan grafik lah, seperti poster, banting, banner dan macam-macam lagi lah. Macam yang korang semua boleh nampak dekat sekeliling ni, banner-banner, banting-banting, itu semua hasil kerja daripada saya lah. Andai kata kalau ada buruk ke apa ke, saya minta maaf, itu kesalahan daripada pihak saya sendiri. So untuk DM, saya mengharapkan semoga Darul Mustaqim dapat memberi banyak manfaat kepada orang-orang di luar sana dan semoga Darul Mustaqim lebih berkembang dan diketahui ramai. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fidaus dan saya adalah salah seorang petugas di dalam DM Pusat Pengajian Al-Quran dan Fardu Ain. Antara tugas saya adalah lebih kepada penghasilan poster-poster dan penghasilan artikel-artikel seperti di belakang saya. Saya juga ditanggungjawabkan untuk mengatur perjumpaan antara DM dan pihak lain yang berkaitan bagi tujuan kolaborasi. Selain itu juga saya mengambil tanggungjawab untuk menguruskan kandungan Facebook dan Instagram DM bermula daripada penghasilan gambar, video bagi tujuan untuk penyebaran maklumat kepada masyarakat. Harapan saya adalah agar DM dapat melebarkan sayap ke setiap negeri. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Alif daripada unit media. Jadi saya ditugaskan untuk merakam setiap aktiviti di luar ataupun di dalam DM Pusat Pengajian ini. Saya juga diamanahkan untuk mengambil tanggungjawab untuk menguruskan platform digital seperti TikTok iaitu DM Ilmu. Kita ada YouTube DM PPTV dan juga kita ada WhatsApp channel iaitu Bulletin DM. Dan saya juga akan memastikan bahawa setiap usaha dakwah itu akan sampai kepada anda semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di kalangan kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi alhamdulillah, saya Ustaz Atik sebagai tenaga pengajar di Pusat Pengajian Al-Quran Darul Mustaqim HQ, sinilah Sentul. Alhamdulillah, di sini kita ada belajar Al-Quran, bertalaqi dan juga kitab-kitab, di antaranya kitab Safinatun Najah dalam bidang fiqah, dan juga yang kedua kitab
Qalbun Salim dalam bidang tasawuf, dan yang ketiga kitab Syama'il Muhammadiyah atau dipanggil juga Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghuraikan kepribadian Rasulullah, akhlak Rasulullah, dan juga kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana boleh kita ikuti supaya kita boleh berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi alhamdulillah, Ustaz DM ni adalah satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa saya kata nikmat yang besar? Sebab di sini kita akan dapat dua benda, dunia dan akhirat. Dapat selesaikan masalah dunia kita dan juga dapat belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi satu kejayaan yang besar untuk kita kalau kita join DM ni. Jadi yang tambah lagi adalah pengajian kita semua percuma. Jadi kita boleh ramai-ramai, semoga Allah beri kita kekuatan, ramai-ramai meriahkan lagi majlis kita, majlis pengajian kita, insya-Allah. Jadi semoga Allah Taala beri kita taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Nama saya di sini orang panggil saya Jai, tapi nama sebenar saya adalah Zakwan. Okey, tugasan saya di DM ni adalah pembantu am. Bermaksud itu pembantu am adalah saya bawa kerja-kerja yang heavy sikit, macam berat-berat. Dan apa-apa yang tuan-tuan perempuan tengok di belakang sana yang di tengah duduk tu, banner contohnya, banyak saya yang pasang. Okey, so itulah tugasan saya di DM. Okey, harapan saya di DM ni, saya harap saya pun boleh bekerja lama sesuai dengan apa keadaan sekarang. Dan yang paling penting adalah saya berdoakan DM untuk terus membantu rakyat yang bermasalah Along. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Syahmil selaku Ketua Pengurusan Biro Dakwah dan Halaqah DM. Saya bertanggungjawab untuk mengurus dan memantau setiap cawangan Pusat Pengajian Al-Quran dan Fardu Ain DM. Saya juga memastikan setiap tenaga pengajar di setiap cawangan kita untuk mereka menjalankan majlis ilmu dengan baik. Juga dalam masa yang sama, saya juga menyebarkan dakwah melalui Pusat Pengajian Al-Quran dan Fardu Ain. Akhir kata daripada saya, mari kita pakat main mengaji supaya kita dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dalam lagi, dan kita juga dapat memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih teliti, insya-Allah. Saya Aidil, saya Anwar. Tugas kami di DM adalah sebagai pengiring rapat pengasas DM Datuk Seri Mustaqim. Tugas kami di sini memastikan keselamatan pengasas di dalam dan di luar DM, dan juga sebagai kami main peranan sebagai penasihat undang-undang untuk DM dalam program dan apa sahaja urusan yang melibatkan undang-undang DM. Kami harap DM boleh terus maju jaya dan dikenali ramai, insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Fina DM, Ketua Pengurusan bagi Darul Mustaqim. Saya dipertanggungjawabkan untuk memastikan pejabat berjalan dengan baik. Selain daripada itu, segala kolaborasi bersama media tempatan adalah di bawah tanggungjawab saya. Dalam masa yang sama, saya perlu memastikan bahawa semua konten-konten kita memberikan kesedaran kepada masyarakat. Dan segala pertanyaan di atas talian, saya akan memastikan semua persoalan itu terjawab, sama ada melalui WhatsApp, call ataupun daripada email. Dan harapan saya insya-Allah kepada Darul Mustaqim supaya terus maju dan berkembang dan lebih ramai orang datang mengaji. Assalamualaikum, saya memperkenalkan diri saya. Diri saya dipanggil dengan nama manja Along DM. Maaf, tak apa-apa, nak sihat sikit. Okey, tugas saya di sini di DM adalah saya sebagai ketua perunding di DM Pusat Pengajian ni. Maka keseluruhan tentang semua kes-kes Along memang dipertanggungjawabkan ke atas saya, dan macam mana pelbagai kaedah yang saya gunakan supaya saya dapat menyelesaikan tentang masalah-masalah tersebut, insya-Allah. Dan saya mengucapkan
terima kasih kepada pihak DM memberi peluang dan ruang kepada saya untuk saya bersama-sama dengan mereka untuk saya membuktikan kata manusia yang macam saya ni layak untuk dapat peluang yang kedua. Dan harapan saya kepada semua mangsa-mangsa di luar sana, maka kita sakalan berderah elok ni sampai mati pun tak habis kan, sebab kata saya sebelum ni. Jadi cuma kita nak titipkan, kita nak terapkan di hati mereka supaya faham tentang bila riba ni kita melalui dengan edah riba, maka kerosakan itu akan hadir. Maka insyaAllah semoga semuanya sukses selalu dan good luck for them. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Muhammad Zaki Mizaina, salah seorang yang ditugaskan untuk menyelia dan bersama-sama dengan pengasas DM untuk membangunkan DM Pusat Pengajian ini. Dan alhamdulillah pada hari ini saya nak mengucapkan selamat hari lahir pada sahabat saya Datuk Mustaqim. Dan untuk sahabat-sahabat semua yang mengenali beliau, tentu kita akan ingat di antara makarimul akhlak, kebaikan akhlak yang saya sejak berkawan dengan dia, bila dia jumpa kawan, dia akan tanya, dah makan ke belum? Dah kenyang ke belum? Itulah di antara sifat yang saya ingat sejak berkawan dengan beliau. Sama ada beliau susah ataupun senang, dia makna kata dia akan jaga perut kita kenyang ke, kita lapar, cukup dia jaga. Yang kedua, di antara kenangan saya dengan dia, seingat kami, Allah Ta'ala telah bagi satu peluang untuk kami menziarahi seorang Al-Arif Billah, guru kita Pak Sumi di Bukit Tembaga. Pada waktu tu ramai nak jumpa dengan Pak Su ni, ada had masa dia, ada 5 minit, 10 minit. Kita pun berhajat 5 minit dan 10 minit, dan itulah kali terakhir saya bertemu dengan Pak Su sekian lama. Dan sahabat saya Datuk Mustaqim, itulah kali pertama dan terakhir. Yang seronoknya, dengan berkah wasilah anak murid dia Ustaz Faruzi, pada hari Jumaat kami jumpa Pak Su. Pak Su, dia kata kami duduk, jangan pergi mana, bincang, sembang lagi Pak Su, sedap tak sedap sampai 3 jam. Itulah alhamdulillah dan rahmat yang Allah Ta'ala kurnia. Dan untuk sahabat saya juga Datuk Mustaqim, saya mendoakan dia, Allah kurniakan kepada beliau dan diri kita dan seluruh keluarga kita kekuatan iman, kekuatan Islam dan kekuatan ihsan. Dan insyaAllah kita berdoa supaya Allah memberi kekuatan kita istiqamah menjadikan Darul Mustaqim, Pusat Pengajian Al-Quran dan Perdunan ini sebagai satu wadah untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang berteraskan ahli sunnah wal jamaah, bertepatan dengan kerajaan Malaysia kita yang beramal dengan konsep ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Walaupun tugasan kami berbeza, matlamat kami tetap sama. Setiap daripada kami memainkan peranan masing-masing demi memastikan setiap urusan berjalan dengan penuh amanah. Setiap program memberi manfaat dan setiap usaha dakwah terus berkembang. Kami bukanlah sekadar rakan bekerja. Kami adalah sebuah keluarga yang dipertemukan atas satu tujuan, bersama membina insan, menyebarkan ilmu dan berkhidmat kepada masyarakat. Semoga setiap usaha kecil yang kami lakukan menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.